saya Umi. Selamat sejahtera, nama saya Layab Zinka. Hai, nama saya Hijun. Pada setiap hari, berjuta-juta produk dihasilkan. Namun, pernahkah kita tertanya-tanya, apakah sebenarnya menghasilkan semua ini? Di sebalik setiap kejayaan, terdapat 5 faktor pengeluaran yang menjadi asas kepada setiap perniagaan. Faktor pengeluaran yang pertama ialah bahan mentah. Demi menyokong SDG 12 dan SDG 13, sumber baharu tidak lagi diutamakan. Sebaliknya, nyawa kedua diberikan kepada sisa kayu balik dan plastik menerusi inovasi Ecodex. Fungsi utama Ecodex ini direkod khas sebagai ruang kerja modular yang tahan laksa, kalis air dan mampu menampung berat berat. Adunan komposit pasir HDPE bersama EcoResin menghasilkan permukaan meja yang licin, selamat serta tahan lancar untuk kegunaan harian. Berbanding meja biasa yang bergantung kepada kayu bala dan mudah remput. Data menunjukkan Malaysia menghasilkan 39,000 ton sampah setiap hari. Ecodex memanfaatkan bahan kita semula ini bertahan 3 kali lebih lama dan mengurangkan kos bahan mentah secara drastik. Hasil kreativiti ini membuktikan bahawa sisa buangan mampu mengubah menjadi produk bernilai tinggi. Satu meja, sejuta cerita kelestarian. Selain itu, teknologi juga merupakan salah satu faktor pengeluaran. Teknologi merujuk kepada kaedah, peralatan, mesin atau pengetahuan yang membolehkan manusia menjalankan tugas dengan lebih cekap dalam aktiviti perniagaan. Penggunaan teknologi baharu dapat mempercepat pengeluaran barangan secara cekap dan berkesan. Contohnya, kilang perabot meja menggunakan mesin pemotong laser dan mesin CNC bagi mempercepatkan proses pengeluaran serta menjimatkan kos dan masa. Terdapat beberapa kesan positif dalam teknologi, seperti produktiviti meningkat, kualiti produk jadi lebih baik. Marilah kita mengenali faktor pengeluaran yang seterusnya, iaitu modal insan. Modal insan merupakan individu yang menyumbangkan tenaga fizikal, mental dan kemahiran dalam proses pengeluaran atau aktiviti perniagaan. Sebenarnya, tenaga pekerja terbagi kepada 3 jenis. Pertama sekali ialah pekerja mahir. Apakah itu pekerja mahir? Pekerja mahir merupakan pekerja yang memiliki kepakaran yang tinggi, kelayakan profesional dan pengalaman luas dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, dalam industri perabot, pekerja mahir mampu menggunakan perisian reka bentuk 3D yang dapat menghasilkan perabot yang lebih berkualiti dan inovatif. Jenis tenaga pekerja yang kedua ialah pekerja sepadan mahir. Pekerja sepadan mahir merupakan pekerja yang memiliki kemahiran tertentu yang diperoleh melalui latihan ringkas atau pengalaman kerja. Contohnya, mereka menyokong proses pembuatan perabot seperti pemotongan dan pemasangan perabot. Jenis tenaga pekerja yang ketiga ialah pekerja tidak mahir. Pekerja tidak mahir merupakan pekerja yang melakukan tugas-tugas asas dan fizikal yang tidak memerlukan latihan khusus atau kelayakan formal. Mereka biasanya terlibat dalam kerja-kerja pembersihan dan tugasan yang mudah dalam proses pengeluaran. Walaupun tugas mereka tidak memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi, mereka memastikan operasi kilang perabot berjalan dengan lancar. Seterusnya, modal memainkan peranan sangat penting dalam perniagaan. Modal ialah segala bentuk pelaburan yang digunakan oleh sesebuah perniagaan untuk menjalankan operasi dan menjana keuntungan. Modal bukan sahaja dalam bentuk wang, tetapi juga boleh berbentuk aset. Contohnya seperti wang tunai, peralatan, kenderaan dan mesin. Semua aset ini sangat penting kerana membantu perniagaan beroperasi dengan lebih cekap. Sebagai contoh, harga kayu balas 1 tan di Malaysia pada tahun 2026 menunjukkan variasi ketara bergantung kepada jenis kayu, kawasan penjualan dan tahap permintaan pasaran. Berdasarkan data tidak rasmi daripada Pembekal Tempatan serta laporan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, harga kayu kelas berat kekal pada balas tertinggi disebabkan ketahanan dan nilai ekspornya yang tinggi.
Secara umumnya, harga pulata kayu palat di Semenanjung Malaysia bagi kategori utama dapat dilumuskan seperti berikut. Pernahkah anda terfikir mengapakah nilai bahan mentah seperti kayu balak yang murah boleh meningkat berkali ganda setelah menjadi perabot siap? Jawapannya terletak pada elemen keusahaan yang menentukan keupayaan seseorang individu yang berpandangan jauh dan berani menghadapi risiko dan cabaran. Peranan utamanya adalah menggabungkan 4 faktor pengeluaran secara efektif iaitu modal insan, bahan mentah dan teknologi untuk mengeluarkan kayu perabot meja. Sebagai contoh nyata, seperti pembekal global IKEA di Malaysia, usahawan berjaya menubuhkan sebuah kilang perabot kayu balak dengan menggabungkan bahan mentah kayu balak, modal insan pekerja mahir, model jentera muat dan teknologi otomasi kilang untuk pasaran antara. Apabila bahan mentah, modal insan, teknologi dan keusahawanan berganding bahu, hasillah inovasi, industri dan pembangunan yang mampat. Inilah SDG 9.